Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tugasan video reflektif bertajuk Analisis dan Refleksi Pembentukan Personaliti berdasarkan teori Sigmund Freud. Kami menulis teori ini kerana Sigmund Freud ialah tokoh yang terkenal dalam bidang psikologi. Beliau menjelaskan bahawa minda bawah sedar dan pengalaman zaman kanak-kanak memainkan peranan penting dalam membentuk personaliti seseorang. Teori ini juga menarik kerana ia membantu kita memahami konflik dalaman dalam diri manusia, iaitu pertentangan antara keinginan, realiti dan nilai moral. Menurut Freud, personaliti manusia terdiri daripada 3 struktur, iaitu yang pertama E, yang kedua ego dan yang ketiga iaitu superego. I bukan bahagian daripada naluri dan keinginan semula jadi manusia. Ia merupakan keinginan segera yang ingin dicapai oleh seseorang manusia tanpa memikirkan betul atau salah. Sebagai contoh, rasa lapar, marah, sedih dan sebagainya. Berikutnya super ego. Apa itu super ego? Super ego merupakan satu bahagian yang mewakili nilai moral dan juga prinsip hidup. Sebagai contoh, fungsi super ego iaitu mewakili suara hati. Suara hati untuk kita melakukan sesuatu perkara yang baik dan juga tidak baik. Sebagai contoh, hari ini saya rasa saya nak mencuri dah. Perbuatan tersebut akan dimulai daripada hati. Jadi dia akan bertindak terus ke otak kita. Jadi kita sendiri boleh menilai bahawa perbuatan tersebut baik atau tidak. Sama juga seperti kita hendak berbuat baik terhadap orang lain. Kita akan berkata dalam hati kita dulu, hari ini kita hendak berbuat baik sama orang. Jadi perbuatan tersebut akan dinilai terlebih dahulu sama ada memberi impak yang positif ataupun negatif. Ia merupakan super ego. Ego ialah bahagian yang mengimbangkan antara kehendak ID dan nilai moral superego. Ego memastikan kita mempunyai keputusan yang realistik dan diterima masyarakat. Sekarang mari kita lihat satu situasi yang menunjukkan bagaimana teori Sigmund Freud dapat menjelaskan pembentukan personaliti seorang kanak-kanak. Umi, dah tu main phone. Buat kerja pula. Ibu, Umi nak main game sekejap je. Belum 10 minit lagi. Umi, main je. Seronok kalau dapat menang. Tak perlu nak fikir pasal belajar lagi. Tapi ibu suruh belajar dulu. Kalau tak dengar kata ibu, nanti kena marah. Kita kena jadi adik yang baik. Nak main lagi 10 minit lah. Lepas tu nak tutup permainan dan mula belajar. Jadi ibu pun tak marah. Melalui teori Sigmund Freud, kita belajar bahawa setiap perbuatan dan tingkah laku yang kita lakukan adalah keseimbangan antara nilai moral dan keinginan diri kita. Saya sedar bahawa kadang-kadang bila saya buat keputusan tanpa berfikir panjang, itu tandanya ID saya lebih kuat daripada ego saya. Teori ini membantu saya untuk lebih mengawal diri. Saya juga faham kenapa kita kadang rasa serba salah terhadap kesilapan kita buat. Itu sebenarnya pengaruh super ego yang mengingati kita tentang nilai dan etika yang kita lakukan, sama ada perkara tersebut salah ataupun benar. Sigmund Freud juga menekankan bahawa pengalaman semasa zaman kanak-kanak amat mempengaruhi personaliti apabila mereka meningkat dewasa. Contohnya, jika kanak-kanak mendapat didikan, bimbingan serta sokongan yang positif secara tidak langsung, perkara ini dapat menjadikan kanak-kanak ini seorang yang yakin diri, mempunyai emosi yang stabil serta dapat membentuk personaliti yang positif dalam diri mereka untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi, sebagai kesimpulannya, teori Freud bukan sahaja membantu kita memahami diri sendiri, tetapi juga membantu kita memahami orang lain dengan lebih empati dan terbuka.
Baiklah, kesimpulannya teori Freud ini bukan sahaja membantu kita memahami diri sendiri, namun dia membantu kita memahami orang lain dengan lebih empati dan terbuka. Sebagai contoh, kita dapat menilai terhadap perbuatan kita buat itu membantu dan berimpak yang positif ataupun negatif setelah kita berbuat dengan orang lain. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.